Kau tak tahu. Inilah kedai Baim. Oh, ini dia. Baim eksklusif. Kita tak jumpa lagi bos dia untuk kita kutip Wan Lindung. Betul, Pak. Sekarang ni kita masuk. Assalamualaikum. Salam bang. Salam. Ada. Kau jangan gelak-gelak depan aku. Wan Lindung aku mana? Sekarang ni kedai Baim eksklusif betul. Buat bekerja di sini betul. Sekarang ni saya nak tanya bos Baim mana? Saya tak tahu. Kau tak tahu? Kau tak tahu? Kau belum tak kena. Aku belum hayat lagi. Kan saya tambah kang. Apa kau nak tanya dia? Kau tanya dia sekarang. Saya tak tahu apa-apa. Bos kau mana? Saya tak tahu. Saya bekerja je. Aku datang sini nak kotip orang Lindung. Kau yang banyak cakap dengan aku orang. Kena Saya kan? tak tahu. Saya tak ada duit. Dia tak tahu saya jenis barang ke tadi. Apa yang kau jual kat sini? Saya tu jual kapet. Kapet. Berapa harga kapet kau? Kita baru 500 bang. Kapet premium Turki. Lepas tu bang. Kapet yang paling besar tu 200. Yang tu 400. Asal murah sangat Turki kau jual? Saya tak tahu. Bos dia bagi murah. Saya ikut je. Apa dah bang. Abang jangan datang tanya saya. Okey, kau nak tanya dia betul. Betul. Kapet kau jual 200 yang besar tu. Yang hijau tu 1400. Totok saiz king RM60 betul. Tu kurang 139. Kadang-kadang kau buat happy hour betul. Jadi RM90. Lah abang. Semua benda aku tahu dah macam aku kerja dengan Baim eksklusif. Bang, slow sikit. Popular dah popular. Wan Lindung bila membayar. Saya tak tahu. Abang jangan tanya saya. Abang jangan. Maknanya kat sini kau orang Baim eksklusif jual barang murah-murah betul. Betul. Kalau macam tu cik, kita tak payah kutip Wan Lindung. Kau orang jual pun barang murah. Dah lah berkualiti. Murah pula tu.